Kelebihan rebel pula banyaklah, antaranya Nabi kata kabir dohayakum fa innahum matayakum yaumal qiyamah. Nabi kata besar ke binatang korban kamu, sesungguhnya ia merupakan kenderaan kamu pada hari kiamat. Nah, kalau boleh cari jangan hok binatang kuru. Ni cari hok jajak seluruh Malaysia. 500 setengah masjid tu. Hok tu 549 riyal. Oh, 49 riyal. Nampak ano? Sekarang oh nu 510 riyal. Ha cari hok murah. Kita bayar mahal tu bayar. Nah, ni nyesal. Oh daging sikit harga mahal. Tu bayar. Tak sedap menyesal lagu tu lah. Buat korban dengan hati yang sejahtera kan. Ni macam duk negol kata Allah tu pun saya pandailah bayar. Hak tu situ murah daging banyak. Sudah jadi duk kira-kira dengan Tuhan. Ni masalah juga. Kita rebel Tuhan bayar, Tuhannya pandailah kira ke dia nah. Tu. Nabi kata ia merupakan kenderaan kamu pada hari kiamat. Ada riwayat kata sembelihan korban kamu itu akan menjadi penebus kepada kamu. Penebus apa dia? Kepala dia kiparat kepada dosa kepala kamu. Tangan dia kiparat kepada dosa tangan, dosa kaki, semua sehingga kefarah dia, kemaluan binatang itu mengkifarat ke dosa kemaluan kamu, katanya Nabi. Bakot korban ini setiap tahun sunat. Ada orang pula geger ngekoh pula. Ya ada perangai tu. Musim ni lah nak kecek bak ngekoh supaya kodos semaya. Bulan Ramadan dia tanya. Bapa dia tanya, tak tahu, tak si semaya tarawih tu. Ya ada cara-cara. Nak kodos bulan puasa hok mana? Nak tarawih ke nak kodos semaya? Soalan tu. Kalau musim rebel, ya kita tanya ngekoh lagu mana? Ngekoh ni dia ada waktu dia. Rebel ada waktu dia. Ngekoh ni bila? Tanya kalau ada anak. Pas ngekoh ni atas ibu bapa. Kalau bapa tak buat nak kata kan dah sunat atas diri kita. Orang mana nak takding boleh berlaku. Kita nak kata rebel boleh, nak ngekoh pun boleh, tak ada masalah apa. Jangan buat simbol semacam. Kalau mana nak ngekoh kau nak rebel, nak ngekoh rebel. Masa dia ada masa berlain lain. Tu lebih kurang lah. Bab hukum hakim secara kasar, sejarah mengenai rebel secara kasar deh. Hok panjang-panjang bab syarat rebel lagi kena putus harah marah dengan halkung tu, waktu panjang kita bahas bab jemelih lah. Hok ni amo kecek bab rebel sahaja. Orang nak jemelih kena belajarlah, kena putus lekung, kena putus gapo. Ni jemelih bangun cacah lembu. Nombor 1 lari hojo jemelih. Apa tak ada nak putus. Pas macam-macam jatuh pisah lah, nak ambil lagu mana hak tu kena mengaji khah pula jalan bab jemelih pula. Jemelih ni umum. Jemelih untuk makan, jemelih untuk jual, jemelih untuk gapo umum. Dalam bab tajuk jemelih ya ada tajuk kecil dipanggil rebel. Jemelih untuk rebel. Ya ada syarat-syarat saat ni apa semua. Kena putuslah arah dengan malkung. Halkung ni. Halkung dengan marah. Marah ni kata ada orang nyawa, halkung ni orang makan ni. Ada kata halkung ni orang nyawa, marah ni orang makan ni. Ni sebelah. Macam gotu besar tu ni. Kena putuslah. Ya ada orang terkepit situ, marah dia akan putus. Hok sini wadah jeng ni, 2 orang kepit tekak ni, sunat saja putus. Kena pandailah. Lagu mana binatang tak siwi bang, tu cara-cara macam-macam kaifiat. Sekat tu dululah.